F L E X. Apa itu flex? Video kali ini saya nak kongsikan apa maksud flex sebenarnya. Sebelum saya nak kongsi, follow saya dan repost video saya satu kali. Kita nak gunakan satu platform ni sebagai kerjaya kita yang kedua. F yang pertama ni adalah flexible. Korang boleh buat anytime, anywhere and anyone. Ramai orang yang bekerja, ada yang berniaga, ada rumah tangga, ada yang tidak bekerja. Tak perlu tinggalkan keluarga korang dan boleh buat di mana-mana sahaja. Seorang boleh buat menggunakan media sosial korang ini. Dan kita gunakan hari-hari 24 jam sehari. So kita tukarkan masa kita, gunakan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Buat side income sekurang-kurangnya RM10,000 hingga RM20,000 sebulan. L, leverage. Yes, kita nak gandakan pendapatan kita, kita nak besarkan empire kita. So, dekat sini kita nak tunjukkan pada korang bagaimana kita punya pendapatan 10 kali ganda, 100 kali ganda, 1000 kali ganda. Dalam masa sama kita boleh upgrade simpanan kita yang mana dah lopong sebelum ni. Kita meniru bagaimana orang lain buat duit, kita buat duit. Orang lain berjaya, kita pun berjaya. So, itulah namanya leverage. E, empower. Yes, kita nak berjaya, kita mesti kena ada empower yang besar. Kita dah ada platform yang kukuh, dah ada perniagaan yang sah, dah ada komuniti yang besar. Terutama sekali wajib kena ada mentor ataupun guru yang boleh bantu kita, guide kita dan bimbing kita. Dan kita ada contoh-contoh positif di sekeliling kita yang boleh bantu kita, bawa kita bersama-sama. X factor. Daripada kosong, tak ada apa-apa income, kehidupan biasa, tak pandai nak bercakap, tak pandai nak guna internet, tak ada ilmu dan macam-macam kelemahan dalam kehidupan kita sebelum ni, kita nak tukarkan kepada kehidupan kita yang baru. Daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Macam kami dekat sini, sama macam korang yang mana belum bermula. Daripada kami tak pandai, tak tahu, tak faham, erti kata zero. Hari ni kami bermula dan kami tentukan kehidupan kami sampai bila kita nak kehidupan kita ni ditentukan oleh orang lain. Apa yang kita nak pakai, apa kita nak buat, semuanya kita yang tentukan selepas ni. Okay? So kepada sahabat-sahabat saya, dah dapat dah apa itu flex. So jumpa saya di next video. InsyaAllah saya nak kongsikan dengan korang apa kelebihan dalam flex planner dan dalam komuniti Multiplier Project. Dalam platform ni kita buat yang senang-senang je bos. Semudah copy and paste. Kita tiru je babe. Yang susah tu kita bagi orang lain. I will show you how to make it simple step multiple profit.